Dengar tak suara saya? Jelas tak suara? Cuba komen kejap, suara saya okey? Tak ada yang jawab ni. Admin, suara saya okey ke? Jelas. Okey, baik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk siri yang ketiga. InsyaAllah pada malam ni kita akan membincangkan tentang istihadah. Istihadah cukupkan bagi suci. Tapi sebelum tu, ada last kelas lepas kita bincang bab naqab dengan fatrah. Saya belum sentuh ataupun sentuh secara tak langsung berkaitan dengan tempoh suci. Jadi hari ini sedikit kita ambil masa lebih kurang dalam 10 minit. 10 minit saja untuk membincangkan tentang tempoh suci. Baik, tempoh suci adalah satu tempoh yang diperlukan ataupun yang kena ada bagi nak menghukum darah yang keluar semula itu adalah haid. Suci tu makna kata memang tak ada darah lah. Suci tu adalah tempoh di mana darah memang tidak ada, sama ada di luar ataupun di dalam, yang mana tempoh dia paling kurang pun kena 15 hari 15 malam. Jadi di awal-awal ni saya kongsi siaplah skrin. Zoom whiteboard. New whiteboard. Okey. Baik, kita tengok sini. Suci. Suci adalah satu tempoh di mana tak dapat tidak seorang perempuan perlu lalui untuk nak menghukum darah yang keluar semula sebagai haid. Jadi suci ni ada 3 tempoh, tapi yang paling kita kena faham jelas adalah tempoh minimum. Tempoh minimum. Kedua ni adat. Adat ni tak kisahlah, kalau tak sama pun tak ada masalah. Yang ketiga adalah maksimum. Okey, minimum suci. Minimum suci adalah 15 hari 15 malam. Kalau dah sebut dah minggu lepas pun kurang-kurangnya kita ulang sekali lalu. 15 hari 15 malam sama macam cara pengiraan untuk tempoh haid. Tempoh haid 15 hari 15 malam juga, dan kalau ikut kiraan jam 360 jam. Jadi bilakah suci mula dikira? Suci akan mula dikira apabila darah kita berhenti. Contoh hari ke-7, darah kita berhenti. Kita bagilah contoh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, darah kita keluar 1 hari bulan 8 pagi sampai 8 hari bulan pukul 8.30 pagi. Makna kata darah kita keluar di sini selama 7 hari dan 30 minit. 7 hari 30 minit. Maksudnya baru 30 minit nak masuk hari ke-8. 70 minit di hari ke-8. Tak sampai 8 hari lagi. Okey, kemudian tak ada darah pada 8.30 pagi ni. 8.30 pagi tidak ada darah. Tidak ada darah pada jam 8.30 pagi, walaupun kita mandi wajib satgi, kita mandi wajib jam 2. Mandi wajib jam 2. Suci dikira tetap daripada 8.30 pagi darah berhenti. Jadi sebab tu penting kita catat bila last darah kita berhenti. Bukan kita catat bila kita mandi wajib. Kalau kita catat bila kita mandi wajib, kemungkinan besar untuk ada salah kira. Untuk ada salah hukum berkaitan darah tu ada. Contoh darah dia main sampai 8 hari bulan sahaja, kemudian sambung sahaja. Eh, 25 pula. 23. 23. Okey, contohlah kata dia suci 8.30 pagi ni,
Darah dia tak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 23 hari bulan. 23 hari bulan tiba-tiba darah dia keluar balik, keluar darah semula pada jam 9 ataupun 10 pagi. Darah keluar semula pukul 10 pagi. Adakah darah yang keluar semula pada pukul 10 pagi ini sudah boleh dihukum sebagai haid ataupun belum? Cuba komen. Dah boleh jadi haid ke belum? Kenapa belum? Kenapa belum? Kalau ikut kita kira daripada mana? Daripada 8.30 pagi darah berhenti ke daripada jam mandi wajib? Kita kira daripada jam 8.30 pagi. Makna kata darah dia dah melebihi tempoh sekurang-kurang suci yang perlu dia lalui. Tapi kalau kita kira jam mandi wajib, maka kita akan ingat, saya tak cukup lagi 15 hari, 15 malam suci. Kemudian kita anggap darah ini istihadah. Dan kita solat seperti biasa. Berdosa tak? Kalau kita anggap ni istihadah, lepas tu kita semayang, dosa lah. Sebab itu adalah darah haid dah kalau ikut hukum. Sebab tu penting kita catat last jam henti darah. Walaupun kita mandi wajib lambat. Mandi wajib lambat boleh ke? Mandi wajib lambat boleh dengan syarat kalaulah kita kata kita berada di dalam waktu solat, kita boleh mandi wajib lambat tapi dengan syarat kita mesti dapat solat tu dalam waktu dia. Kalau contoh kita mandi wajib lambat sehingga habis waktu solat yang boleh kita solat dalam waktu tu, hukum dia adalah haram. Kalau ikut 8.30 pagi ada tak waktu solat? Tak ada. Tak ada dah waktu solat di situ. Sebab tu kita boleh mandi wajib lambat. Sebab kita tak perlu qada subuh. Tapi kalau kita suci jam 2.30 petang contohnya. Paling lambat kita boleh mandi wajib pukul berapa? Paling lambat. Kalau suci 2.30 petang, paling lambat boleh mandi wajib jam berapa? Ya, sekurang-kurangnya kita sempat mandi wajib dan solat zuhur dalam waktu zuhur. Jangan kita mandi-mandi masuk waktu asar padahal kita suci pukul 2.30. Kalau kita mandi hujung waktu, tengok-tengok tengah nak mandi tu azan asar, tetap kita dikira berdosa juga. Sebab apa? Sebab sengaja mengeluarkan solat daripada waktu dia. Sepatutnya kita boleh solat dalam waktu. Okey, itu cara pengiraan 15 hari, 15 malam dan bila sebenarnya kita kena mandi wajib. Okey, itu untuk tempoh pengiraan sekurang-kurang suci. Adapun kalau orang tu suci lebih daripada 15, maka tak ada masalah. Dia tak jadi masalah apalah sebab tempoh adat ni adalah mengikut kebiasaan masing-masing. Kalau orang perempuan tu adat dia memang 15, maksudnya suci dia memang minimum selalunya 15 hari, 15 malam, maka adat dia adalah 15 hari, 15 malam. Dia tak ada adat lain. Maksudnya minimum ni paling kurang. Tak dapat tidak, memang kena lalui tempoh tu dulu. Tak kisahlah selalu dia ni suci lama ke atau suci sekejap ke, paling kurang kena 15. Jadi kalau dia memang kebiasaan suci 15, maka itu adalah adat dia. Kalau selalu dia suci 30, maka itu adalah adat dia. Adat ni ikut masing-masing. Ikut kita kata diri kita masing-masing. Kalau contoh dalam kitab disebut kebiasaan suci orang perempuan adalah sebulan selepas daripada hari pertama dia haid. Makna kata selalu orang perempuan ni normal sebulan ada satu haid. Sebab itu dia kata hari pertama haid berikutnya adalah sebulan selepas daripada hari pertama dia haid. Adat suci juga boleh berubah betul. Bila sebut adat, adat ini adalah satu benda yang fleksibel. Dia bukan statik sifat dia. Adat boleh berubah-ubah. Jadi kalau bulan ni kita suci 15, bulan depan suci 25, lepas tu kurang balik suci 18, lepas tu jadi suci lama 2 bulan, benda tu normal. Sebab adat memang boleh berubah-ubah. Okey. Adapun sebanyak-banyak suci tidak ada tempoh baginya.
Maksudnya paling lama tak kisahlah kalau dia tu jenis mai haid sekali seumur hidup. Mana kata suci dia tu, suci dia selama-lamanya lah. Suci dia selama-lamanya. Sebab itulah tak pelik pun, jangan kita tiba-tiba, Ustazah, saya ni dah tak period 2 tahun dah. Tiba-tiba saya keluar darah. Darah apa ni? Boleh hukum darah haid lah. Sebab sebanyak-banyak suci tidak ada tempoh. Jadi kalau dulu dia dah pernah mai haid dah, lepas tu suci 2 tahun, mai darah balik, maka darah itu sekiranya cukup syarat haid, akan jadi haid baru. Okey, selesai. Kemudian, apakah tanda suci? Macam mana kita nak tahu kata kita dah suci? Tanda suci ni mudah. Ada 2 sahaja, iaitu kering darah. Kering darah. Yang kedua adalah keluar cecair jernih. Cecair jernih. Ataupun keputihan lah kita panggil. Okey. Jadi 2 tanda ini sahaja untuk kita tahu kita dah suci daripada haid. Ini bagi situasi haid yang normal. Tak lebih 15 hari, 15 malam. Sebab ini kita nak tahu tanda suci. Kalau darah keluar lebih 15 hari, 15 malam, memang kita tak akan nampak tanda suci lah. Dalam tempoh sebanyak-banyak haid tu kita tak akan nampak tanda suci. Tanda suci ini adalah untuk darah yang kurang daripada 15 hari. Maksudnya tak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Jadi tanda suci yang pertama kita boleh tengok adalah sekiranya darah memang tak keluar langsung. Tetapi cecair jernih pun tak keluar langsung. Bila kita nak tahu suci macam mana? Ambil kapas, cek di dalam, tengok kosong ke tak kosong darah. Kalau memang kat kapas tu tak lekat apa-apa kesan, bersih, kita kata bersih, basah pun tidak, maka itu dikira kita sudah suci. Yang kedua adalah keluar cecair jernih ataupun disebut sebagai qassatul bayda. Qassatul bayda ni macam putih telur. Putih telur tu dia punya melekit tu ada sikit. Walaupun kita nampak sikit sahaja. Memang dia tak banyak pun. Contoh awal tu nampak kuning. Lepas tu kita cek sekali lagi tengok nampak dah garis panjang tu. Bila kita tarik tu dia macam melekit sikit. Sekali tu je. Nampak sekali tu je. Itu pun sudah tanda kita ni suci. Dah suci dah. Kalau dapat salah satu tanda sahaja pun dah cukup sebenarnya. Tak perlu tunggu 2 tanda baru nak mandi wajib. Okey. Contohlah tanya Ustazah, saya dah nampak tanda suci dah. Saya pun dah mandi wajib, tiba-tiba sekali keluar balik darah. Itu dalam bab naqaq sebelum ni yang kita bincang. Selama mana dalam tempoh 15, mana kata haid lagi lah. Lepas tu naqaq tu macam mana amalan saya tempoh tu, solat saya sah ke tak sah. Tengok pada perbincangan kita balik sebelum ni. Kita guna pendapat siapa? Okey, selesai. Saya rasa tanda suci, keluar cecair jernih ni, dia tengok juga kepada jenis perempuan. Ada orang perempuan yang mana dia tak nampak cecair jernih tu. Dia nampak kuning. Dia nampak kuning yang mana kuning tu warna keputihan dia. Selalu dia nampak. Warna keputihan dia normal. Dia hari-hari biasa. Hari bukan haid. Memang ada warna tu. Tiba-tiba di hujung haid keluar warna macam tu juga. Maka hukumnya itu pun sudah boleh dikira sebagai tanda suci. Kalau memang nampak warna keputihan dia lah. Sebab keputihan semua orang perempuan bukannya warna jernih. Ada ikut badan orang, warna dia nak ke arah hijau sedikit. Ada setengah perempuan warna dia nak ke arah keruh sedikit. Jadi kalau memang itu keputihan dia, maka itu tanda suci dia. Kita dah bincang dah kan bab warna kuning keruh hari tu kan. Maksudnya ulama khilaf macam mana. Adakah ia boleh dikira sebagai haid ataupun ia sebenarnya keputihan. Kalau ikut, kita ulang sekali lalu, kuning keruh memang warna darah haid lagi mengikut pendapat muktamad. Tapi sekiranya dalam keadaan kita ragu warna kuning keruh tu haid ke keputihan, maka kembali kepada salah satu daripada kita kata keadaan. Kalau kita yakin haid, maka haid. Kalau kita yakin suci, maka suci. Kalau kita ragu-ragu statusnya pun dikira sebagai suci. Okey. Setakat tu jelas tak? Barulah kita nak masuk kepada bab istihadah. Ada soalan tak nak tanya setakat tu? Okey, jelas. Kalau bangun yang setengah pagi ada darah tapi tak pasti last turun waktu malam semasa tidur atau selepas masuk waktu subuh. Kalau penghujung zuhur memang pasti darah dah berhenti. Bolehkah kita mandi wajib dan qada solat subuh? Okey. Ini soalan Amy. Bangun 6.30 pagi ada darah tapi tak pasti dia turun pukul berapa. Tak pasti turun pukul berapa, maka kita akan mengambil hukum jam berapa kita nampak darah. Jadi kita nampak darah jam 6.30, maka dikira 6.30 tu adalah jam ada darah, jam mula ada darah.
Kalau penghujung Zuhur memang pasti darah dah berhenti. Penghujung Zuhur daripada 6.30 pagi tadi cukup tak lagi 24 jam. Kalau tak cukup 24 jam, maka tak perlu mandi wajib dan perlu qada solat subuh balik. Itu sahaja. Sebab darah tu tak dihukum sebagai haid. Ustazah, jika keruh kekuningan bercampur putih jernih kira suci ya? Okey. Dia tengok balik. Kalau kuning keruh tadi, keruh kekuningan tadi tu, kalau kita yakin itu haid lagi, maka ia haid. Tapi kalau kita tahu dah ini memang suci saya sebab keputihan saya pun memang ada warna kuning macam ni. Nama je keputihan tapi warna dia tu ada macam-macam. Jadi kalau yakin itu suci, maka hukumnya adalah suci. Okey. Selesai sampai situ. Seterusnya masuk pula kepada topik istihadah. Hari ini sepatutnya intisari kelah kita pada hari ini adalah bab istihadah. Okey. Istihadah ni, kalau ikut dia ada beberapa keadaan. Tapi keadaan yang kita nak fokus adalah istihadah yang dia datang dalam tempoh kita sedang suci ataupun dia datang dalam keadaan darah kita tu bercampur dengan darah haid. Okey. Adapun istihadah lain, contohnya darah keluar tak cukup 24 jam. Tu istihadah juga. Tu pun istihadah juga. Contoh lagi, darah keluar sebelum cukup umur 9 tahun. Tu pun istihadah juga. Jadi ada beberapa keadaan istihadah, cuma yang kita nak fokus ada dua sahaja. Ada dua tempat yang kita nak fokus, iaitu kita tengok balik dalam retah kita. Jenis istihadah tu, muka surat 8. Yang atas tu lagi saya cerita balik tau. Yang atas muka surat 7 tu lagi saya cerita balik. Nak cerita istihadah. Istihadah ni definisi dia adalah darah yang tidak dihukum sebagai haid dan darah yang tidak dihukum sebagai nifas. Ataupun darah yang keluar bukan pada hari haid dan darah yang keluar bukan pada hari nifas. Tu maksud istihadah. Okey. Istihadah yang kita nak bincang ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertamanya kita sebut sebagai istihadah dalam haid. Kalau saya selalu sebut ringkasnya, saya sebut IDH lah. Saya ringkaskan jadi IDH, istihadah dalam haid. Istihadah yang kedua adalah istihadah iaitu darah yang keluar dalam tempoh suci yang belum cukup. Belum cukup 15 hari. Darah keluar dalam tempoh suci dalam tempoh suci yang belum cukup 15 hari. Maksudnya tak boleh nak dihukum sebagai haid lagi lah. Kalau darah yang keluar dalam tempoh suci yang dah lebih 15 hari, no problem. Jadi kita faham umum, tempoh suci yang kurang daripada 15 hari. Okey. Kita nak kena tahu dulu keadaan-keadaan dia. Istihadah dalam haid ni macam mana keadaan dia? Istihadah yang dalam tempoh suci ni macam mana keadaan dia? Kita sebut dulu, kita tengok balik cara pengiraan 15 hari, 15 malam. Cara pengiraan 15 hari, 15 malam, kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tulis bawah ni lah, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey. Contoh, darah kita keluar 1 hari bulan pukul 6.40 pagi. 6.40 pagi, maka 15 hari 15 malam dia, kita akan sampai mana? 15 hari 15 malam tarikh mana, jam berapa? Ingat tak? 15 hari 15 malam tarikh bila, jam berapa? .40 lah, bukan 6.45 tau. 6.40. Saya betulkan. Bila? Berapa hari bulan? 15 hari 15 malam. Ya, 16 hari bulan 6.40. Pasal nombor 5 hilang pula. Okey. 16 hari bulan pukul 6.40 cukup 15 hari 15 malam. Kalau darah dia hanya berhenti sekadar itu, memang tepat-tepat 6.40 pagi juga darah dia berhenti, maka semuanya adalah haid. Dia tak jadi masalah istihadah langsung. Tapi andai kata 6.40, sekejap saya padam, saya tulis 16 sekali lagi. 16 hari bulan,
41. 6:41 dan darah tu berterusanlah. Okay, kalau darah dia tak berhenti di sini, masuk 6:41 masih ada darah. Dan darah tu contohlah sampai 17 hari bulan. Dalam situasi ini telah berlakulah situasi yang kita sebut sebagai istihadah dalam haid. Istihadah dalam haid ni makna apa? Telah berlaku percampuran darah haid kita dengan darah istihadah. Tak boleh terus kita nak potong ambil 15 hari, maksudnya daripada 1 hari bulan 6:40 sampai 16 hari bulan 6:40 sebagai haid kita. Tak boleh terus kita nak hukum macam tu. Sebab apa? Sebab kita dah belajar dah dalam tempoh haid hari tu, memang sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. Tapi itu hanyalah satu ketentuan yang mana kalau darah keluar dalam tempoh tu tanpa lebih, maka semuanya boleh dikira sebagai haid. Dalam situasi ni dah lebih, maka tak boleh terus kita nak menghukum 15 sebagai haid, melainkan dua keadaan. Kita tengok dulu cara macam mana kita nak selesai masalah kita, iaitu tamyiz atau adah. Tamyiz atau adah. Kalau contohlah tamyiz ni kita tak payah tengok lagi, sebab kita tak masuk lagi topik dia kan. Kita nak pakai yang adat. Kita tanya, adat awak bulan lepas berapa hari? Adat saya bulan lepas dalam 13 hari, 12 jam macam tu sahaja. Okey. Jadi boleh tak kita nak ambil 15 terus sebagai haid? Sedangkan adat dia adalah 13 hari dan 12 jam. Boleh tak nak ambil 15? Tak boleh lah. Sebab dua cara ni je. Dua cara ni je untuk menentukan mana satu haid, mana satu istihadah. Jadi kalau dia kata adat saya bulan lepas memang tepat-tepat 15 hari Ustazah. Kalau tepat-tepat 15 hari maka boleh kita potong ambil takat tu 15 sebagai haid. Berdasarkan apa? Berdasarkan adat. Bukan jenis pukul rata aja, oh semua orang dalam semua keadaan ambil 15 sebagai haid kalau darah keluar lebih daripada 15. Tak boleh begitu. Okey, itu adalah keadaan istihadah dalam haid. Yang mana telah berlaku percampuran, darah dia keluar lebih daripada 15 hari, 15 malam tanpa henti, yang mana percampuran itu berlaku pada penghujung hari ke-15 masuk hari ke-16. Kalau penghujung hari ke-15 masuk hari ke-16 tak sambung, dia akan masuk kepada keadaan ini. Kalau contohlah, Ustazah, darah saya keluar tu, dia ada berhenti hari ke-8, 9, 10, darah tak ada pun. Lepas tu hari ke-11 baru darah keluar balik. Hari ke-11 baru darah keluar balik sampai 17. Istihadah dalam haid tak? Tengok balik. Tengok balik, kita kata apa? Kunci dia tadi, penghujung hari ke-15 masuk hari ke-16. Kunci dia dekat sini. Kunci dia dekat penghujung hari ke-15 masuk hari ke-16. Sebab di situ yang kita kata sebanyak-banyak haid. Kalau darah dia memang berhenti hari ke-7, lepas tu tak mai dah. Kita memang kata haid dia 7 aja. Masalah sekarang darah dia lebih juga daripada 15, yang mana di hari ke-15 masuk ke-16 tu bercampur. Boleh nampak tak tu? Nak jadi istihadah dalam haid, kunci dia dekat penghujung hari ke-15 masuk hari ke-16. Kalau tak bersambung di sini, maka bukan istihadah dalam haid. Boleh ke? Boleh kan? Okey. Okay, contoh kalau tak bercampur. Kalau tak bercampur, katalah seorang perempuan dia main darah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Lagi kita tulis lagi 16, 17, 18, 19, 20. Katalah seorang perempuan dia datang darah 1 hari bulan pukul 5 petang. Okey, 5 petang di sini. Dia keluar darah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 aja darah dia berhenti pukul 3 petang. Okey, 3 petang. Kemudian darah dia keluar balik pada 16 hari bulan pukul 9 malam. Darah keluar banyak ni, contoh. Sampai 20 hari bulan. Okey. Di sini masalah istihadah yang mana darah dia keluar dalam tempoh suci. Dalam tempoh sepatutnya dia suci. Tak jadi istihadah dalam haid. Sebab apa tak jadi istihadah dalam haid?
sebab tak berlaku percampuran darah di penghujung hari ke-15 masuk hari ke-16. Jadi haid dia hak mana satu? Haid dia confirm yang awal ini. Haid dia confirm yang awal. Yang belakang ni confirm istihadah. Yang belakang ni confirm istihadah. Sebab apa confirm istihadah? Sebab tak berlaku percampuran darah haid dengan darah istihadah. Haid dah kita kira awal lah. Hak belakang ni confirm istihadah. Jadi tetap perlu solat seperti biasa sahaja. Solat seperti biasa aja. Maksudnya tak perlu dia nak, kalau dalam keadaan macam ni, dia mungkin ragu-ragu, dah boleh solat ke belum? Dah boleh solat ke belum? Ni darah duk banyak lagi ni. Dah boleh solat ke belum? Dalam situasi ni memang kita kena ragu-ragu sebab kita tak tahu lagi. Adakah hari ke-16 ni memang betul istihadah ataupun sebenarnya hari ke-16 ni adalah haid. Kita tak tahu sebab istihadah bercampur dengan haid. Contoh kata situasi yang mula tadi, darah yang awal ni, kalau kita guna kaedah tamyiz, 1 sampai 7 darah dia warna merah. Tiba-tiba, sekejap kita tengok warna lain. Ada tak warna lain? Yang mat sebelah, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 17 ni warna hitam. Jadi haid dekat mana sekarang? Bila kita menggunakan kaedah tamyiz, darah kuat akan dikira sebagai haid, darah lemah akan dikira sebagai istihadah. Jadi sekarang yang hitam akan dikira sebagai haid. Bermaksud kita tak boleh tahu lagi mana satu haid, mana satu istihadah. Melainkan dengan kita melihat daripada dua kaedah ni lah, tamyiz ataupun adat. Tapi yang ni, situasi yang nombor 2 ni, dia tak berlaku percampuran darah haid dengan darah istihadah, maka confirm yang datang dulu adalah haid, yang datang kemudian adalah istihadah. Jadi kalau ikut darah dia mai balik 16 hari bulan 9 malam ni, kenapa kita kata kenapa tak dihukum jadi istihadah dalam haid? Kenapa tak ada masalah istihadah dalam haid di sini? Kan mai 16 hari bulan tu. Ya, sebab dah lepas jam 5 petang. Nampak dah tu kan? Nampak dah sebab dah lepas jam 5 petang. Dan kalau ikut 16 hari bulan ni, hari ke berapa suci? 16 hari bulan, hari ke berapa suci? Hari ke berapa suci? Ingat, suci dikira bermula daripada suci dikira bermula daripada tadi kita sebut. Darah henti. Darah henti bila? Ni darah berhenti sini. 7 hari bulan, 3 petang. Makna kata ni hari ke berapa suci? Kira balik. Kita kira sama-sama. 3 petang, 7 hari bulan sampai 3 petang, 8 hari bulan. Baru sehari. 2 hari. 3 hari. 4 hari. Lepas tu 5 hari. 6 hari. 7 hari. 8 hari. Sampai 3 petang, 16 hari bulan. Baru 9 hari. 9 hari tambah 6 jam. Baru 9 hari 6 jam. Nampak tak? Baru 9 hari dan 6 jam tempoh suci dia. Makna kata sebab itulah darah yang keluar balik tu tak boleh dihukum sebagai haid. Darah yang keluar balik tak boleh dihukum sebagai haid. Sebab apa? Sebab dah lebih dah. 15 hari, 15 malam pun tak boleh nak kira dah. Tak boleh dah kita nak kata nakak yang tengah-tengah tu nak dihukum sebagai haid. Kalau jadi macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey. Kalau darah dia keluar 1 hari bulan pukul 5 pagi. 5 pagi. Kemudian darah dia keluar 1, 2. Ya Allah. Dia jadi bentuk apa ni? Saya ada buat bentuk. Contoh 5, 6, 7, 8, 9. Saya tak tahu kenapa dia jadi macam ni. 10. Okey. Sekejap saya guna pensel biasalah. Tiba-tiba darah dia berhenti 10 hari bulan. 10 hari bulan berhenti pukul 6 petang. Lepas tu 14 hari bulan mai balik. 14 hari bulan mai balik, 15 hari bulan mai balik. Lepas tu stop pada pukul 8 malam. Jadi daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan 8 malam tu masih boleh dikira sebagai haid. Masih boleh dikira sebagai haid semua sebab kalau campur 14, 15 masih tak lebih 15 hari, 15 malam. Masih tak lebih. Sekarang hak di sini, 16 ni yang main pukul 9 malam, boleh tak campur dengan hak darah main 1 hari bulan?
Kalau campur tu lebih, tak lagi 15. Kalau campur tu lebih dah kan. Jadi sebab tu dia tak boleh dihukum sebagai haid dah. Okey, setakat tu okey ke? Jelas ke? Saya tak perasan ada berapa orang sebenarnya dalam ni. Masuk semua ke tak? Ada 35 orang, okey. Okeylah. Jelas Tak faham sekali kita tanya. Okey, jadi ini adalah dua masalah istihadah yang berbeza. Yang pertama istihadah dalam haid, yang kedua istihadah cukupkan baki suci. Jadi kalau siapa yang keluar darah dia dalam tempoh suci, maka dia hanya perlu solat seperti biasa. Tengah kira. Tengah kira tak apa. Nanti kita buat main contoh tarikh yang lain. Sebab ni kita dah bagi 1 hari bulan je kan. Nanti kita bagi contoh tarikh-tarikh yang lain yang berbeza sedikit. Okey. Jadi kalau keluar dalam tempoh suci darah kita, yang ni kita tinggal kejap. Kalau darah keluar dalam tempoh suci, kena solat sampai bila? Kena solat sampai bila? Kena solat untuk kali pertama berlaku. Untuk kali pertama berlaku, kita akan ambil hukum zahir. Kita akan ambil hukum zahir itu macam mana? Sekurang-kurang suci 15. Sekurang-kurang suci adalah 15 hari, 15 malam. Kemudian selepas itu kita boleh menganggap selepas 15 suci itu adalah haid yang baru. Saya kita bagi contoh Hamizatun Sazah untuk istihadah dalam haid saya kurang jelas. Kiranya istihadah hari ke-11 itu hingga hari ke-16 sebelum 6.40 kira haid kan. Lepas 6.40 jadi istihadah. Dia macam ni Hamizatun, kalau darah keluar dalam tempoh 15 hari, 15 malam, kemudian dia berhenti. Dia berhenti. Tak lebih 15 hari, 15 malam, maka kesemuanya adalah haid. Dan kalau darah mai balik selepas berhenti, itu adalah istihadah. Contoh situasi ni, kita tukar sikit lah. Kita tukar sikit contoh dia. Mana pemadam? Okey, dekat sini. Katalah darah dia memang mai betul 6.40 tu berhenti. 6.40 berhenti tepat-tepat. Stop darah 6.40. Dan darah tu berhenti seminit sahaja. Berhenti seminit. Ada gap. Tiba-tiba 6.41 darah keluar balik. Kalau situasi macam ni, ada gap walaupun 1 minit sahaja. Darah hari ke-16 ni confirm istihadah. Dia jadi masalah cukupkan baki suci juga. Sebab apa? Sebab darah tak bersambung di penghujung hari ke-15 masuk hari ke-16. Nampak dah tu Hamizatun? Dia tak boleh terus kita nak ambil kalau darah bersambung 15 haid, selepas 15 tu baru kira istihadah, tak. Sebab istihadah boleh jadi di awal. Macam contoh kita bagi tadi ni. Darah merah duduk di awal, darah hitam duduk di belakang. Jadi istihadah duduk di mula, haid duduk di belakang. Jadi salahlah kalau pemahaman kita haid adalah hari ke-16. Nampak tak lagi Hamizatun? Cuba komen sikit. Yang kita nak fokus dalam bab istihadah dalam haid ni, nak tahu macam mana kata masalah tu sebenarnya istihadah dalam haid ke bukan, tengok di penghujung hari ke-15. Dia mula mai haid pukul berapa, lepas tu 15 hari 15 malam akan cukup pada jam berapa. Maksudnya istihadah dalam haid tu kena darah berterusan dari hari ke-15 dan ke-16. Ya. Kalau darah tu berterusan, baru kita panggil istihadah dalam haid. Kalau darah tu tak berterusan, ada stop seminit ataupun 2 minit ataupun 5 minit. Kan? Ada gap. Yang penting ada gap. Lepas tu darah keluar balik. Darah keluar balik tu adalah di hari ke-16. Sebab 6.41 ni dah hari ke-16. 6.40 tu penghujung hari ke-15 walaupun tarikh dia masih sama. Sebab kita kirakan 360 jam tu berdasarkan pukul berapa darah mai, pukul berapa darah berhenti. Okey tak tu? Beza dua keadaan. Sekali lagi lah kita buat gambaran. Beza dua keadaan. Dua keadaan yang berbeza. Keadaan satu, darah lebih 15 hari
15 malam non-stop. Yang mana non-stop ni adalah penghujung hari ke-15. Penghujung hari 15 masuk hari 16. Okey, ini yang dimaksudkan dengan non-stop. Penghujung hari ke-15 masuk hari ke-16 ataupun jam terakhir hari ke-15 masuk jam pertama hari ke-16. Jadi ini istihadah dalam haid. Yang ini istihadah dalam haid. Telah berlaku percampuran darah haid dengan darah istihadah. Bila berlaku percampuran, tak boleh terus kita nak potong 15 hari haid selebihnya istihadah, tak boleh. Sebab istihadah ni dia boleh duduk di awal dan dia boleh duduk di akhir dan dia boleh duduk di tengah-tengah. Silap. Dia boleh duduk di awal, dia boleh duduk di akhir, dia boleh duduk di awal dan akhir. Boleh jadi macam tu. Sebab tu kalau kita faham istihadah duduk belakang saja, dalam situasi ini salah. Kita boleh, memang boleh istihadah duduk di belakang sahaja kalau situasi nombor 2 iaitu darah keluar lebih 15 hari. Tetapi ada gap di antara penghujung jam hari 15 masuk hari ke-16. Okey, ada macam tu. Kita cuba bagi tarikh lah. Saya stop sharing ni, saya nak buka. Saya nak buka tak kalender. Ya. Boleh tak share entire screen? Okey. Nampak kan? Saya nak share entire screen sekarang. Kita bagi tarikh. Okey. Katalah kita bagi bulan 5. Ini 2025. Bulan 5, darah seorang perempuan keluar pada 4 hari bulan. 4 hari bulan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okey, sekarang kita nampak darah ni keluar lebih daripada 15 hari, 15 malam. Nampak keluar lebih 15 hari, 15 malam. Tapi apa yang penting kita kena tahu dulu, darah keluar awal pukul berapa? Darah keluar awal pukul berapa? Katalah 4 hari bulan tu darah dia keluar pukul 8 pagi. Sepatutnya 15 hari, 15 malam dekat mana? Cuba kira. 15 hari, 15 malam tu dekat mana? Jangan kira 4 tu sebagai sehari. Kita kira sama-sama tau. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 19 hari bulan adalah tarikh dia cukup 15 hari, 15 malam pada jam 8 pagi juga. Kalau darah dia memang stop pada jam 8 pagi, kemudian keluar balik pukul 9 pagi, maksudnya ada berhenti 1 jam, waktu ni kita boleh hukum haid dia memang 15 hari. Kita memang boleh hukum terus haid dia adalah 15 hari, 15 malam tepat. Lepas tu darah mai balik pukul 9 pagi, 19 hari bulan, tarikh yang sama, sampai 22 hari bulan. Ini memang confirm istihadah. Sebab haid dia, darah di sini mana boleh nak dihukum sebagai haid dah. Kerana sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam sahaja. Jadi darah yang keluar balik, darah yang keluar semula, bukan non-stop tau. Yang keluar semula selepas berhenti 1 jam tadi tu, confirm istihadah. Confirm istihadah. Takkan boleh jadi haid dah. Tetapi kalau situasi dia, darah dia tak berhenti. 8 pagi tu last 15 hari, 15 malam, tapi bersambung terus. Masuk 8 minit ada, 82 minit ada, sampailah 22 hari bulan pukul 10 malam baru dia berhenti.
Jadi bila jadi macam ni, berlakulah istihadah dalam haid. Bila berlaku istihadah dalam haid, ada dua cara sahaja untuk penyelesaian dia. Macam contoh, katalah dia sebut darah yang keluar tu, ini contoh berdasarkan kaedah tamyiz lah kan, berdasarkan kaedah tamyiz, dia kata darah saya keluar 8 pagi 4 hari bulan tu warna hitam saja. Sampai 10 hari bulan sahaja. 10 hari bulan tu pukul 6 petang dah berubah jadi warna merah. Contohnya. 6 petang dah berubah jadi warna merah sampailah 22 hari bulan 10 malam. Jadi dalam keadaan ini, masa cukup 15 hari 15 malam, kita letaklah nama dia Alia. Contoh, Alia ni masa cukup 15 hari 15 malam, dia tak perlu tunggu sampai 22 hari bulan. Dia boleh mandi wajib dekat 8 pagi 19 hari bulan ni kerana waktu tu dah cukup 15 hari 15 malam dan dia dah tahu mana haid dia. Dah tahu mana haid dia sebab darah kuat dia keluar di awal. Bila guna kaedah beza sifat darah, darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Jadi sekarang hitam dengan merah, kita belajar bab darah itu, belajar bab sifat darah, hitam dengan merah, mana yang lagi kuat? Hitam. Nampak, saya nampak gerak mulut tu kira okey lah. Nampak Mariam kan? Hitam. Jadi sebenarnya Alia ni, dia dah tahu dah haid dia hanya daripada 8 pagi 4 hari bulan sampai 6 petang 10 hari bulan. Selebihnya adalah istihadah. Selebihnya memang confirm istihadah dah sebab menggunakan kaedah tamyiz. Jadi di sini adakah kita akan kira hari ke-16 sebagai istihadah? Dalam situasi ni hari ke-16 aja istihadah? Tak. Istihadah dia sebenarnya bermula daripada 10 hari bulan lepas pukul 6 petang. Sebab dah berlaku percampuran. Kita sebut tadi, percampuran. Kalaulah kata dia tak boleh beza sifat darah pun. Contoh, kita padam balik warna-warna ni. Hai, siapa nak main pintu tu? Anak kacau. Okey, kalau dia tak boleh beza sifat darah, macam mana dia nak tahu haid dia dekat mana? Contohlah kata bulan lepas dia haid macam ni je. Daripada 4 hari bulan, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, contoh dia haid 4 hari bulan tu pukul 6 pagi, berhenti 10 hari bulan tu pun pukul 6 pagi juga. Contohnya. Jadi berapa hari? Berapa hari? 6 pagi 4 hari bulan sampai 6 pagi 10 hari bulan. Ada berapa hari? 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 hari. Maknanya di sini bila jadi istihadah dalam haid, waktu ni Alia tadi kan, dia takkan mandi wajib lagi pada hari ke-10 sebab dia tak boleh beza sifat darah. Kan adat ni tiap-tiap bulan boleh berubah. Jadi Alia pun tunggu, tengok sampai 15 hari darah dia tak berhenti lagi. Masuk minit pertama hari ke-16 baru Alia kata, oh, aku ni jadi istihadah dalam haid. Waktu tu baru dia tahu. Aku jadi istihadah dalam haid. Sekarang aku tak boleh beza sifat darah. Jadi aku nak tahu mana satu haid aku, mana satu istihadah aku berdasarkan adat aku bulan lepas. Adat bulan lepas Alia 6 hari sahaja, maka di sini Alia pun akan ambil 6 hari sahaja sebagai haid dia. Selebihnya adalah istihadah. Jadi tak kisah kalau kita ikut adat ke, kita ikut tamyiz ke, dia takkan semestinya hari ke-16 hanya hari ke-16 adalah istihadah. Takkan jadi macam tu. Nampak tak? Dua-dua contoh yang kita bagi tadi, sama ada berdasarkan tamyiz ataupun berdasarkan adat, dia tak ada confirm hari ke-16 istihadah. Sebab istihadah boleh jadi sebelum tu lagi. Sebab tu dah tak boleh kita kata hari ke-16 aja istihadah, hak bawah tu semua haid belakang. Tak. Sebab dah berlaku percampuran. Jelas tak lagi setakat ni, siapa yang tengah cuba hadam tu, NJM, Nurul, Hamizatun, setakat ni nampak tak lagi? Kalau jadi istihadah dalam haid. Hanya dua kaedah tu sahaja yang akan kita guna untuk tentukan mana haid, mana istihadah. Okey. Komen sikit. Okey ke? Tak okey lagi? Cuba nak faham lagi. Tak apa. Tak apa. Kena mengulang. Okey, maknanya kena qada solat dari 11 hari bulan sampai 22 hari bulan. Bukan daripada 11 hari bulan. Kalau contoh mengikut kaedah tamyiz tadi, kan 6 petang darah dia berubah sifat. Kalau ikut kaedah tamyiz tadi kan, kita bagi kaedah tamyiz tadi, 6 petang baru darah dia berubah jadi warna merah. Makna kata dia kena qada solat daripada 6 petang 10 hari bulan tu.
Maksudnya dia kena qada solat asar 10 hari bulan tu. Bukan daripada 11 hari bulan baru dia sembahyang. Tak. Sebab suci dikira daripada mula perubahan darah jadi lemah. Kalau kita kata solat daripada sini sahaja, bermakna di sini kita ada tinggal berapa waktu sembahyang. Kita tinggal asar, kan bila suci dalam waktu asar kena kata zuhur sekali kan. Jadi asar, zuhur, maghrib, isyak. Kita tinggal yang tu. Tu masalah juga kalau kita ambil hari, tak kira jam. Jadi di sini kena kira jam. Sebab jam dia suci pukul 6 petang, maknanya 6 minit tu adalah istihadah. 6 minit tu adalah suci. Haid dia sampai 6 petang saja. Ustazah, kalau boleh beza darah memang kena ikut warna ya, tak boleh ikut adat. Sebenarnya Mariam, boleh juga, boleh sahaja kalau kita ni, walaupun kita boleh membezakan sifat darah, kita nak pakai adat. Boleh je. Boleh, no problem. Mungkin ke boleh jadi kalau ikut warna darah tak sama jumlah hari haid dengan jumlah haid ikut adat. Betul. Memang boleh jadi berubah. Boleh jadi banyak, boleh jadi kurang, boleh jadi sama. Boleh jadi sama. Okey. Setakat tu, habis masalah istihadah dalam haid. Tapi masalah istihadah dalam haid ni kita akan bincang lagi minggu depan. Cuma nak fokus bab istihadah cukupkan baki suci tadi. Okey. Contohlah. Kita bagi contoh di sini. Seorang perempuan keluar darah 2 hari bulan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah, 2 belah. Kemudian darah dia stop. Okay, 2 hari bulan keluar darah 3 petang. Darah dia berhenti 12 hari bulan pukul 6 petang. Contoh. 6 petang. Tiba-tiba darah dia keluar balik pada 18 hari bulan, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jana? Okey, sampai situ. Darah dia keluar balik sampai 28 hari bulan. Darah dia keluar balik 18 hari bulan tu katalah pukul 2 sampai 28 hari bulan pukul 9 pagi. Okey. Sampai pukul 9 pagi. Darah yang keluar pada 18 hari bulan ni, darah apa? Haid dia memang confirm dah daripada 2 hari bulan sampai 12 hari bulan tu. Itu memang confirm dah haid. Kita tak payah pening, tak payah kata, istihadah kot, tak payah. Memang confirm dah haid. Yang saya tanya sekarang adalah 18 hari bulan tu. Darah keluar balik pukul 2 petang, darah apa? Adakah masih boleh jadi haid? Ya, istihadah. Istihadah tu istihadah dalam haid kah? Memang confirm tu istihadah. Confirm. Ya, betul. Masalah di sini confirm istihadah kerana darah keluar dalam tempoh suci. Dalam tempoh suci. Kalau darah ni nak jadi haid, mesti dia keluar sebelum 17 hari bulan. Mesti dia keluar 17 hari bulan sebelum pukul 3 petang. Lepas tu dia stop. Yang tu boleh jadi haid lagi. Masalah sekarang dia keluar 18 hari bulan. 18 hari bulan ni hari keberapa suci? Hari keberapa suci? Hari kelima. Ke hari keenam. Tak boleh jadi hari first. Darah suci dikira bermula darah berhenti. Suci dikira bermula darah berhenti. Sebelum tu kan tak ada darah. Kenapa kita nak kata itu haid? Jadi suci adalah hari yang ke-6 kalau ikut ni. 1, 2, 3, 4, 5. Hari ke-6 suci tengok-tengok darah keluar balik. Mana kata terus solat seperti biasa. Terus solat seperti biasa sampailah sekurang-kurangnya 15 hari, 15 malam tempoh minimum suci. Sampai mana tempoh minimum suci? Kita kira. Ini baru hari ke-6, ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 27 hari bulan adalah hari ke-15 suci. Cukup 15 hari, 15 malam suci itu pukul berapa? Cukup 15 hari, 15 malam suci itu sepatutnya pukul berapa? Pukul 6 petang. Betul. Pukul 6 petang. Okey, 6 petang. Lepas pukul 6 petang tu, kalau ikut zahirnya,
boleh kita nak hukum darah yang hari berikutnya tu ataupun darah selepas 6 petang tu adalah sebagai haid yang baru. Ikut zahirnya boleh kita hukum. Tetapi bagaimanapun kembali kepada keadaan darah tu balik. Contohlah 6 petang keluar darah 27 hari bulan, berhenti 28 hari bulan pukul 9 pagi. Boleh tak jadi haid? Boleh tak kita hukum darah tu sebagai haid? Tak. Sebab apa tak? Sebab tak cukup 24 jam. Jadi istihadah jugalah. Mana kata istihadah sampai sini. Gitu. Jadi kalau kalau semayang dia tinggal, kata balik. Kan dia ambil hukum zahir, selepas pukul 6 petang tu adalah haid baru. Maknanya dia tak semayang maghrib, dia tak semayang isyak, dia tak semayang subuh. Dia tengok lah tak cukup syarat haid. Bermaksud ini adalah istihadah. Qadha lah balik. Qadha balik. Yang ni semua memang dia solat seperti biasa ni. Yang 18 sampai 27 tu memang kena solat seperti biasa. Jadi hak dia tinggal balik tu je kena qadha semula. Okey, contoh lagi. Contoh, katalah orang perempuan ni, dia mempunyai kitaran yang tetap. Kitaran yang memang cantik lah sebab ada orang perempuan memang kitaran dia teratur. Katalah dia main darah di sini. Dia main darah di sini sampai pukul, kita bagi kita hukum dia memang boleh jadi haid lah contoh. 6 petang. Okey. Lepas tu darah dia berhenti di sini pukul 9 malam. Kalau ikut ni, cukup 24 jam boleh jadi haid. Memang boleh jadi haid sebab cukup syarat. Sebab cukup syarat. Tiba-tiba mengikut kitaran dia. Mengikut kitaran dia, darah keluar semula pada 31, okey. Pada 2 hari bulan. Ataupun 3 hari bulan contohnya. Darah keluar pada 3 hari bulan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey. Darah keluar 3 hari bulan. Darah keluar 3 hari bulan pukul, kita kata pukul 2. Pukul 2 PM. Sampai 13 hari bulan pukul kita bagi pukul 5 PM. Okey. Darah yang mai balik ni darah apa? Darah yang datang semula ni darah apa? Adakah boleh jadi haid? Boleh jadi haid. Okey. Kalau kita kata darah yang mai 3 hari bulan sampai 13 hari bulan adalah haid, suci kat sini tak cukup lagi ni. Suci baru ada 5 hari. Okey, katalah boleh gabung jadi haid semua. Mana kata haid dia dikira bermula daripada 27 hari bulan 6 petang. Kalau gabung semua sampai sini lebih dah 15 hari, 15 malam. Macam mana tu keadaannya? Faham tak soalan? Soalan lagi sekali saya ulang lah. Saya ulang soalan lagi sekali. Okey, tadi dah kita hukum haid dah sampai sini. Selepas 15 hari, 15 malam suci, kita hukum haid baru. Katalah memang di sini darah dia memang cukup 24 jam. 27 hari bulan 6 petang sampai 28 hari bulan 9 malam. Memang cukup dah 24 jam. Kita hukum haid. Tiba-tiba pada waktu kebiasaan memang dia datang haid, keluar balik darah haid 3 hari bulan sampai 13 hari bulan. Adakah darah ini kita boleh hukum sebagai haid? Kalau contoh kita kata boleh dihukum sebagai haid, habis tu ni darah apa? Yang 27, 28 hari bulan tu darah apa? Kalau kata haid juga, kalau contoh kata haid juga, itu pun haid, ini pun haid. Adakah itu satu haid yang sama ataupun dua haid yang berbeza? Kalau nak kata dua haid yang berbeza, suci tengah-tengah ni tak cukup lagi 15 hari, 15 malam. Haid mula 27 hingga 15 hari maksimum. Sekarang, tengok jawapan Hamizatun. Dia jadi masalah istihadah dalam haid. Sebab apa? Sebab darah lebih 15 hari, 15 malam tanpa henti. Kat mana 15 hari, 15 malam tanpa henti? Kita akan kira termasuk hari yang tak ada darah. Kalau di sini dikira sebagai haid, ni contoh kan, 6 petang sampai 9 malam. Ni hari pertama haid, lepas tu ni masuk hari kedua, hari ketiga, hari keempat,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Darah dia keluar 17 hari. Kiraan 15 hari itu bermula 27 hingga 11. Kan kita dah sebut tadi, kita tak boleh potong terus 15 sebagai haid. Kita memang tak boleh potong terus. Bila jadi masalah istihadah dalam haid, kena kembali balik kepada dua keadaan tadi. Sama ada tamyiz atau adat. Kalau kita tengok adat, mana haid? Kalau kita tengok adat, contohlah situasi ni tak boleh beza sifat darah. Kalau tengok adat, mana haid? Adakah adat dia sehari saja haid? Jadi adat dia akan kembali ke sini. 3 hari bulan sampai 13 hari bulan. Itu adat dia. Nampak tak? Jadi kaedah cukupkan baki suci tu memang kita kena sempurnakan 15 hari 15 malam suci dulu. Lepas tu kita boleh hukum darah yang selepas itu sebagai haid baru. Jika cukup syarat. Tapi kalau darah tu kita dah hukum haid, tengok-tengok nanti mai balik darah yang datang pada waktu kebiasaan haid kita dan melebihi 15 hari 15 malam, maka tengok balik je kepada adat kita. Ini keadaan-keadaan yang kita kata cukupkan baki suci nah. Cukupkan baki suci bermaksud sebenarnya suci dia sampai 2 hari bulan. Dalam situasi ni, suci dia bermula daripada 12 hari bulan 6 petang sampai 2 hari bulan. Sampai 2 hari bulan, sampai 3 hari bulan. Sampai 3 hari bulan 2 petang. Sebab 3 hari bulan 2 petang baru mai darah balik. Makna kata suci dia lama. Suci dia lama. Sebab tu kita kata, saya bagi contoh di awal tadi, bagi orang perempuan yang mempunyai kitaran yang cantik. Kalau dia memang selalu kitaran dia cantik, tiba-tiba jadi macam ni, sebenarnya boleh jadi selepas 15 hari suci tu bukan haid baru lagi. Boleh jadi. Tapi untuk kali pertama berlaku, kita ambil hukum zahir dulu kata tu haid. Sebab kita tak tahu lagi dia nak main ke depan macam mana. Makna 27, 28 bukan haid. Ya betul. Kalau ikut adat 27, 28 bukan haid lah. Ni untuk keadaan orang yang dah berulang kali berlaku lah. Kalau kali pertama berlaku, memang kita akan ambil hukum zahir dulu. 27 hari bulan 6 petang boleh dianggap sebagai haid baru. Saya pernah jadi situasi macam ni lah. Saya pernah jadi situasi macam ni, yang mana darah keluar dalam tempoh suci, kemudian darah tu melebihi sekurang-kurang suci. Jadi kita ambil hukum asal, suci paling kurang 15 hari, 15 malam, kemudian boleh jadi haid baru. Itu hukum asalnya. Jadi saya pun anggap lepas 15 hari itu haid baru. Tapi keadaan darah yang keluar selepas 15 hari suci itu, dia cukup 24 jam. Tapi tak macam kebiasaan haid saya. Sebab kebiasaan haid saya tahu flu dia macam mana, rasa sakit dia main macam mana, semua kan sengguguk apa semua tu macam mana. Tapi disebabkan itu kali pertama berlaku, maka saya ambil hukum zahir. Tengok-tengok, tiba waktu kebiasaan saya haid, darah keluar membuak macam kebiasaan saya haid balik. Jadi berdasarkan daripada kebiasaan saya, adat saya tahu haid saya macam mana, maka saya menghukum darah yang keluar pada waktu kebiasaan haid saya tu sebagai haid dan saya anggap hak lepas 15 hari itu sebagai istihadah. Ini bagi orang yang dah adat dia cantik lah. Adat dia memang comel kita kata. Setakat tu jelas tak? Mungkin boleh mengulang recording tau. Sebab kadang-kadang mungkinlah bila kita dengar sekali, kita rasa macam tak berapa nak dapat tangkap. Tak berapa nak dapat tangkap. Cuba ulang 2-3 kali, insyaAllah. Ya, memang bab darah ni, jujurlah saya cakap, bab darah ni memang sekali belajar dia takkan terus pandai. Sekali belajar takkan terus pandai. Saya pun 7 tahun saya belajar bab darah wanita ni baru saya boleh mengajar orang. Tapi dalam 7 tahun tu saya ada mengajarlah ujung-ujung tu saya ada mula mengajar. Sebab bila kita belajar ni, kita nak lebih faham, kita kena mengajar. Mengajar tu tak semestinya mengajar orang ramai. Mungkin kita boleh mengajar anak kita dulu ataupun kita berkongsi, maksudnya faham macam mana. Ni awak faham macam mana? Maksudnya tanya macam tu dulu. Nanti kalau orang tu kata, saya tak faham macam tu. Nanti kita akan tengok balik lah. Kita muzakarah balik lah. Muzakarah baru kita akan dapat yang betul. Memang kita ni awal-awal, kita akan buat salah lagi. Memang kali pertama tu kita akan buat salah lagi. Tapi jangan terus berhenti belajar. Kena belajar sampai kita buat jadi betul.
Saya dah 2 kali mengulang kelas ni. Tak apa, benda ni memang kena ulang. Memang berulang. Kullama takarrara taqarrara. Maksudnya bila kita tengok tu banyak kali, lama-lama dia akan melekat. Lama-lama dia akan faham. Okey. Pukul 10 dah kita. Soalan baru ni ada yang tanya soalan melalui Ustazah Syafiqah. Sebenarnya tanya soalan dalam grup terus pun boleh. Kalau malu nak bubuh nama sendiri, jangan letak saya, kenalan saya. Letak macam tu. Ada kenalan saya, dia gini-gini. Nanti saya free, saya jawab pakai voice dia, insyaAllah. Okey. Sekadar itu dululah pada malam ni. Saya tak boleh nak lama-lama sebab saya nak pergi ke Shah Alam. Malam ni nak pergi ke Shah Alam. Esok saya ada kursus kat sana. Doakan perjalanan saya, pergi balik semua selamat belaka, insyaAllah. Kita jumpa pula pada minggu hadapan hari Jumaat. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih atas doanya.